Sekarang Okay, dulu sibuk. Dulu sibuk. Okay, jadi dulu macam mana abang balance kan antara latihan, kehidupan, Okay. training? Because I'm a morning person. I buat cardio awal pagi. Of course, kalau you ni morning person, you become very disciplined lah. Yeah, and I'm workaholic lah. I susun jadual I betul-betul lah. I don't like to waste time hanging around mana jalan-jalan ni tak minat lah. I memang ada jadual lah. Abang cardio pagi tu seawal pukul berapa? Selewat-lewatnya pukul 7.30 pagi. Selewat-lewatnya Ya. dah kena start. Dah kena start. And berapa lama duration? 1 jam. Every day kah? Every day. Every day. Every day. Since year 2003. Oh, Fast yo. cardio. I tak pernah tinggal lah. Oh, bangun pagi tanpa makan dan minum ada minum. Minum whey je. Minum whey je dan pergi cardio. Cardio. Cardio tu adalah apa bagi abang? Lari, basikal? Biasanya I buat fasted cardio, I buat treadmill, brisk walk, ataupun I buat stairmaster. I see. One more question abang. Orang kata buat cardio hari-hari ni dia makan otot. Sebab tu minum whey. Okay. Okay, kena ada jugalah protein masuk. As long you punya protein intake cukup, tak ada hilang lah kan. You buat cardio pun buat low intensity, steady state. Tak ada hilang lah. Protein cukup berapa kali berat badan ni? Ikut berat badan lah. Ikut berat badan saja. Ikut berat badan kita lah. Jadi kalau kita nak kg. Pound lah. Daripada berat kali pound lah. 2.2. 2.2. 2.2. Alright, memang ikut pound sajalah. Betul. Guys, yang mana yang belum lagi follow Kosen, tolong follow. Yang mana belum follow aku, follow juga. Banyak video depan ni. Cuk. Sebelum tu, saya start main gym daripada tahun 1996. 1996 saya dah start Main gym. bodybuilding. Okay. Okay. Masa tu umur setahun. So daripada 1996 ni saya dah tengok macam-macam lah. Saya dah tengok peredaran zaman tu dan evolve lah. This industry evolve compare daripada dulu. Much better lah sekarang. Much better. Much better, much easier. Much easier, accessible. Teknologi lebih baik, equipment lebih bagus, supplement pun makin banyak, lebih banyak variety kan. Food teknologi pun makin improve. Boleh tak kalau saya kata siapa yang training sekarang ni yang buat tak jadi apa semua tu alasannya? Bukan alasan, malas. Alasan Dia malas, tak ada disiplin. Alright. And then malas lah. Sakit M. Sakit huruf M. Korang jangan malas-malas. Korang nak, korang usaha. Korang nak, korang usaha, korang berjaya. Okay? Stay tune guys, next video.